Okay, ada dua peristiwa yang menyebabkan kenapa korang lihat aset investment korang sekarang ni tengah jatuh. Dan ada juga aset investment yang korang beli sekarang ataupun korang try cuba-cuba sekarang tengah naik. Kenapa? Apa dua peristiwa ini yang menyebabkan aset investment anda naik? Tak kisahlah anda gold ke, kripto ke, stock market ke, ataupun oil. So, dengar video ni sampai habis, share dan mudah-mudahan korang dapat manfaat. Apa dua peristiwa tu? Yang pertama, Chinese New Year. Peristiwa Chinese New Year. So, dalam sejarah-sejarah market, Chinese New Year ni selalu dikaitkan dengan perubahan musim. Alright, apa maksud perubahan musim? Maksudnya macam ni. Kita lihat sejarah 2025. Sebelum Chinese New Year, Bitcoin naik, Bitcoin kuat. Bitcoin naik dan selepas Chinese New Year, Bitcoin dah mula downtrend, dah mula turun. Tapi apa yang berlaku? Emas pula sebelum Chinese New Year 2025, tahun lepas, emas turun. Dan apabila Chinese New Year 2025, selepas Chinese New Year 2025, emas pula uptrend, naik sampai Chinese New Year kali ini. Dalam Chinese New Year kali ini, dua aset yang kita dah nampak perubahan adalah emas daripada Chinese New Year tahun lepas 2025 naik sampai Chinese New Year 2026. Naik, selepas Chinese New Year 2026, emas pula turun. Dah 1 tahun naik, emas pula dah start downtrend, dah start turun. Yang kedua adalah Bitcoin. Bitcoin daripada Chinese New Year tahun lepas turun. Dan sebelum Chinese New Year tahun ni pun turun sangat-sangat laju. Dan selepas Chinese New Year, Bitcoin dah mula start untuk naik. Yang kedua, event yang kedua adalah dari segi perang. Perang ni benda yang kita tak boleh nak predict, dan masa perang ni berlaku, ada dua aset yang tengah menguat. Yang pertama adalah oil lah. Kalau kau lihat oil kan, dia tutup straight over, memang oil tengah kuat. And yang kedua adalah Bitcoin. Bitcoin nampak menguat guys. Bukti dia guys, setelah sekian lama, alright, ETF, spot ETF, institution dah mula beli Bitcoin dan juga Ethereum. Dalam minggu perang, dalam saat-saat tengah berperang, mereka dah mula beli aset Bitcoin dan juga Ethereum. Manakala emas dah mula pullback, dah mula jatuh. Alright, kalau kau lihat kat sini, bila mana institution dah mula beli, ini tanda-tanda yang dia akan uptrend. So, Bitcoin uptrend mungkin dalam masa 2 bulan, duration dia akan uptrend dalam masa 2 bulan, tapi berapa jauh dia boleh pergi? Jom lihat. Sekarang Bitcoin time frame besar, dia dah keluar change of character. So, ini adalah target yang pertama, resistance 80 dan 82. Dalam masa terdekat, dalam masa 1 bulan lebih sekarang, dia akan sampai 80 ke 82K. Jika momentum lebih kuat, market Bitcoin boleh sampai 95 ataupun 93K. Tapi biasanya kalau korang lihat, Bitcoin dia hanya sampai Fibo 1.18 je. Cuma sekarang ni dah Chinese New Year dan sekarang ni tengah berlakunya perang, jadi demand Bitcoin tinggi sebab Bitcoin lebih mudah untuk cair dan lebih mudah untuk bawa ke negara-negara lain. Survival lebih tinggi lah. Alright, jadi menunjukkan Bitcoin ada demand lah sekarang ni semasa perang. Cuma persoalan dia naik banyak mana? 80-82K sebelum dia berjunam ke bawah, ataupun dia naik sampai 93 ke 95K sebelum dia berjunam ke bawah. Cuba korang komen dekat mana hala tuju Bitcoin dalam masa 2 bulan daripada sekarang.